Yang mana cari rumah dekat Skudai bawah 400,000, ada sebiji rumah dekat Taman Nisa Skudai. Rumah ni dah fully renovate. Rumah ni orang nak jual 380,000 sahaja. Rumah ni 2 bilik, 2 bilik air. So dekat depan ni korang boleh parking lagi dekat tepi tu. Rumah owner dah cat dengan olive green. Pagar owner dah cat baru. Korang tengok dia punya carporch. Carporch dia agak luas, boleh masuk 2 biji kereta. So jom kita masuk dalam rumah. Yang specialnya rumah ni owner dah siap kasih dengan sliding door. Dalam rumah korang boleh tengok betapa luasnya dia punya living hall. Dekat atas dah ada L-box, dah ada downlight, dah siap dengan LED. Kipas pun ada. So jom kita tengok 2 bilik. Bilik yang pertama. Bilik yang pertama ni luas juga, korang boleh masuk king ataupun queen. Ini bilik yang kedua. Bilik yang kedua ni saiz dia lebih kurang sama dengan bilik yang pertama tadi. Jom kita tengok bahagian dapur. Bahagian dapur rumah ni dah siap dengan tabletop. Dah ada tiles. Dekat belakang ni ada 2 tandas. Tandas yang pertama dah fully tiles. Tandas yang kedua pun dah fully tiles juga. So kalau korang cari rumah dekat Taman Nisa Skudai ni, rumah ni leasehold, 2 bilik 2 bilik air, owner nak jual 380,000 sahaja dengan condition macam ni. Carporch pun luas. Rumah dah siap cat dengan warna hijau. Korang boleh komen dekat bawah.